Kita boleh mula kot kelas kita. Bangun. Assalamualaikum. Doa. Okey, minggu hari Ahad nah kita lah kelas. Hari apa? Hari Ahad kan? Kita dalam pelajaran Isnin lah. Isnin. Kita lah pelajaran 12 kan? 12 kan 16? Okey, 12. Pasal beriman. Duduk. Beriman kepada Rasul. Nampak kan? Beriman kepada Rasul. Kita dah belajar perbezaan Rasul dan Nabi. Lagi kita belajar apa lagi? Ingat tak? Mana ada hukum tajwid? Sifat-sifat Rasul. Sifat wajib. Sifat mustahil dengan sifat harus. Lagi? Pelajaran 2 Al-Quran kot. Kita sambung last pelajaran Quran lah. Boleh? Akidah lah. Kita dalam bidang akidah. Pelajaran 12 beriman kepada Rasul. Hari ni kita nak sambung pelajaran kita. Yang pertama, kita nak belajar sejarah ringkas berkenaan dengan 25 Rasul. Ingat balik lah. Pernah kan kita belajar sejarah ringkas lah. Bukan ni. Sejarah ringkas. Ya ke dah belajar? Ya ke? Okey. Lepas tu kita nak belajar hikmah Rasul diciptakan daripada jenis manusia. Daripada jenis manusia. Kemudian kita nak belajar pasal Rasul Ulul Azmi. Kita nak belajar pasal Rasul Ulul Azmi. Jadi 3 tu lah yang kita nak belajar. Semua boleh ke ikut Ustaz? Boleh. Kemudian sagi aktiviti. Ya, Ustaz dah bagi semua lah. Buku nota. Ustaz bagi semua lah. Cuma Ustaz pas dekat kelas tingkatan 2 kot itu suruh main hantar. Okey, mai kita tengok. Hari ni Rabu kan? Mai kita tengok yang pertama. Ustaz pasang video. Nanti kita nyanyi sama-sama. Boleh tak? Yalah nyanyi lagu pasal Rasul ni. Awak tu. Okey. Ustaz lupa nak bagi tahu. Kita kelas, Ustaz nak kelas kita macam Ustaz terang apa-apa, tak mau salin slide. Ustaz nak salin ataupun tulis nota yang dia faham. Faham tak? Tak mau salin dalam slide. Ustaz nak apa yang Ustaz cakap dia salin. Benda-benda yang info tambahan lah selain yang ada daripada buku teks. Sempat ke ni kita ni? Kita cubalah nah. Dengar ke? Ya. Ya ke?
Projektor ni just slow sikit. Yunus. Ustaz sengau. Lagu ni tengah. Okey. Tu lagu pasal 25 Nabi dan Rasul. Baik, mari kita tengok slide yang pertama. Buka buku teks muka surat 86. Hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Mari tengok slide yang pertama. Jelas tak? 85 lah. Jelas je kan? Okey, kita sambung pasal akidah berkenaan dengan 25 Rasul. Okey, ingat semula Rasul tu apa maksud Rasul? Rasul Rasul maksud dia utusan dari segi bahasa. Dari segi istilah, Rasul ialah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipilih dalam kalangan manusia. Kemudian, apa hukum kita mengetahui 25 Rasul ni? Hukum dia apa? Hukum dia wajib. Ni tugas-tugas Rasul, menyampaikan ajaran tauhid, membimbing manusia ke jalan yang benar. Baiklah, mari kita cerita dululah sikit-sikit berkenaan dengan 25 Rasul. Yang pertama, Nabi Adam. Apa yang kita tahu pasal Nabi Adam? Manusia pertama digelar Abul Bashar ataupun bapa manusia. Kemudian Nabi yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris diajarkan banyak ilmu. Kemudian dia orang pertama ataupun Nabi yang pertama belajar menjahit. Yang ketiga, Nabi Nuh. Apa peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi Nuh? Intan? Apa peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi Nuh? Peristiwa apa? Banjir besar. Kemudian ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Nuh untuk apa? Untuk buat kapal. Kemudian yang seterusnya selepas pada Nabi Nuh, Nabi Hud. Apa yang kita ingat pasal Nabi Hud? Nabi Hud. Apa yang kita ingat pasal Nabi Hud? Nabi Hud alaihi salam. Mikael? Cuba jawab dengan jelas. Cuba jawab dengan jelas. Kan. Baca je lah. Katanya angin sasar ialah angin sejuk yang sangat kencang kerana menolak dakwah baginda. Okey, terima kasih. Yang seterusnya Nabi Nuh dah sebut. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi Soleh. Okey, Nabi Soleh. Apa yang kita ingat pasal Nabi Soleh? Kisah ringkas berkenaan dengan Nabi Soleh. Ada kisah unta. Unta Nabi Soleh. Kemudian kaum Nabi Soleh cuba nak bunuh unta dia. Dan unta dia mati tak? Unta dia mati. Kemudian Nabi apa? Selain pada Nabi Soleh. Sebab kita cuba nak lajukan kita punya Nabi Ibrahim. Apa kisah Nabi Ibrahim? Kisah Nabi Ibrahim banyak juga.
Kisah wahyu suruh Nabi Ismail. Selain tu ada juga kita dengar kisah Nabi Ibrahim pasal Sayyidah Sarah dengan Sayyidah seorang lagi, isteri Nabi. Ada dua. Nabi Ibrahim ada dua isteri, Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Sayyidah Sarah dengan seorang lagi, Siti Hajar, kan? Tak apalah. Kemudian Nabi apa pula? Kita nak tahu je ni, Ustaz takut tak takut tak sempat. Cuba tulis je apa yang ingat. Ya. Okey, itu nampak kan? Kemudian Nabi Lut, apa peristiwa yang kita ingat? Ikut turutan tu lah. Okey, Ustaz. Nabi Ismail. Nabi Ismail satu zaman dengan Nabi Ibrahim. mana? Nabi apa dulu? Nabi Lut dulu kan? Okey, Nabi Lut dulu. Apa peristiwa yang kita ingat berkenaan dengan kisah Nabi Lut? Kaum yang mendustakan diri dia. Kaum dia apa dia? Dia pun punya perangai songsang. Kemudian Nabi sunyilah kelas kita, tak macam sebelum ni. Ya. Nabi Ismail, okey. Nabi Ismail satu zaman dengan Nabi Ibrahim. ya kan Nabi Ibrahim? Okey, yang seterusnya Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Yaqub. Nabi Ismail lah. Ustaz. Cuba seorang cerita. Betul. Kemudian Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Ustaz nak cuba lajukan Nabi Yusuf. Okey. Pasal Nabi Yusuf, apa yang kita tahu pasal Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, kisah dia panjang juga dan disebut dalam Quran kenaan dengan Nabi Yusuf saja. Surah yang dia ada kisah tu, dia dengan adik-beradik dia. Kemudian adik-beradik dia daripada kecil cuba nak anaya dia, cuba membunuh dia. Kemudian dia pergi ke Mesir, dipenjara di sana, jadi gubernur. Kemudian tafsir mimpi. Nabi Yusuf. Ada peristiwa apa? Peristiwa tu Sayyidah Zulaikha yang cuba nak buat tak baik dekat Nabi Yusuf. Kemudian ada peristiwa apa? Tetamu gubernur yang potong jari-jari mereka bila tengok Nabi Yusuf. Kemudian sebab Nabi Yusuf dia punya ketampanan dia tu sampai buat bagi orang lupa diri. Okey, yang seterusnya Nabi Ayub. Nabi Ayub kisah dia sedih lah juga. Dia diuji dengan penyakit. Kemudian yang tu kisah Nabi Ayub diuji dengan sakit yang berat. Kemudian ada Nabi Shu'aib lagi. Nabi Musa. Siapa nak cerita pasal Nabi Musa? Kisah Nabi Musa pun kisah yang masyhur juga. Dia belahlah laut. Dia ada mukjizat. Dia punya mukjizat apa? Tongkat dia boleh jadi ulang dan boleh belah laut. Kemudian yang ke-15, Nabi Harun. Nabi Harun ni bersahabat dengan Nabi Musa. Nabi Harun ni dia punya syariat dia pakai yang Nabi Musa punya. Nabi Musa yang bawa syariat.
Nabi Harun yang turut syariat Nabi Musa. Kemudian 16 Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas. Hampa salin nama-nama Nabi ya? Ilyasa, apa tu? Yunus, Yahya, Zakaria, Isa, kemudian Nabi Muhammad. Okay, itu kisah ringkas. Nak nyanyi ya? Boleh ke? Ustaz rasa macam kelas ni sunyi sikit. Jom nyanyi kuat-kuat. Boleh tak? Dah, sebab kita nak keluarkan energi semangat tu. Dia kena kuatkan suara. Okey, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Jangan gelak. Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirun khatimul anbiya Al-Mustafa. Belah ni boleh tak ikut Ustaz? Boleh? Awak? Tak tengok dia Ustaz. Awak? Okey, mari kita tengok. Bermula dan berakhirnya rantaian Rasul. Bermula dengan Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul pertama yang diturunkan ke bumi. Apa kisah Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Kemudian daripada peristiwa tu adalah berlaku malaikat ni bagi tahu dekat Allah. Macam mana kalau nanti anak-anak cucu Nabi Adam buat kerosakan di atas muka bumi. Kemudian Allah kata Allah lebih tahu tentang hamba-hamba dia. Kemudian daripada situlah Nabi Adam duduk dalam syurga. Kemudian Nabi Adam sunyi, tak ada teman. Apa yang Allah buat? Allah ciptakan Sayyidah Hawa. Sayyidah dengan Sayyidah Tuna ke, Sayyidah Tina ke, sama je lah. Sayyidah tu macam penghulu perempuan kami. Okay, Sayyidah Hawa, Allah ciptakan Sayyidah Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Kenapa Allah tak ciptakan ibu untuk Nabi Adam? Ataupun Allah tak ciptakan anak untuk Nabi Adam? Ataupun Allah tak ciptakan lain lah selain pada peneman isteri? Kenapa? Apa hikmah dia Allah ciptakan kemudian berlainan jantina? Kenapa Allah tak cipta kawan yang betul. Sebab mana ada Nabi perangai songsang? Tak ada lah Nabi yang perangai songsang. Tujuan dia nak memperbanyakkan umat. Sampai sekarang lah. Nak bagi banyak umat manusia. Itulah dia punya hikmah dia. Allah tak ciptakan apa ni. Dan Nabi Adam ni dia termasuk dalam Rasul 25 kan. Kalau nak jadi Rasul, dia kena ada dakwah yang pertama. Macam mana Nabi Adam, ataupun kita kata dia kena ada umat dia lah. Nak jadi Rasul, dia kena ada umat dia. Dan Nabi Adam hidup dekat-dekat 1000 tahun kot, tak silap Ustaz. Dan dia bagi setengah nyawa dia kepada Nabi Daud, tak silap. Sebab Nabi Daud dia bawa cahaya Nabi Muhammad. Yang pentingnya Nabi Adam ni dia hidup dekat dengan 1000 tahun. Dia bagi apa dekat Nabi tu? Dia bagi tak ada lah setengah suku daripada hayat dia. Nabi-nabi ni dia tahu depa hidup sampai bila. Depa tahu benda-benda ghaib itu termasuk dalam benda-benda ghaib. Kemudian kat mana kita ni? Saya nak cerita pasal Nabi Adam lah. Dah Ustaz, lost. Okey. Nabi Adam
Sampai kat isteri lagi. Lepas tu Lepas tu Ustaz kata pasal Nabi Adam bagi nyawa Ustaz kat Nabi Daud. Nyawa dekat Nabi Daud. ada lagi apa, sampailah kisah tu saya nak cerita. Syaitan dia cuba untuk Bagi Nabi Adam makan buah. ada duduk dalam syurga ada satu syarat. Boleh buat apa saja kecuali makan satu buah. Buah tu nama apa? Buah bukan kelubi lah. Khuldi. Buah khuldi. Khuldi tu maksud dia kekal. Apa yang kekal? Ada benda yang kekal dekat manusia lepas pada makan buah tu. Ada perubahan lah, perubahan tubuh badan yang berlaku dekat manusia lepas pada makan buah tu. Dan kita mewarisi apa yang Nabi Adam bawa daripada peristiwa buah khuldi tu. Nanti apa carilah sendiri. Apa yang berlaku. Carilah sendiri nanti. Okey. Ustaz, hampa jangan tanya lagi Ustaz lost. Ustaz, berada kat mana ni? Buah khuldi tu. Buah khuldi, okey. Lepas pada Nabi Adam ni digoda banyak kali lah. Cuba diperdayakan oleh syaitan. Tapi Nabi Adam ni dia steady lah. Kemudian, lepas pada tu, syaitan cuba, ataupun iblis lah. Iblis cuba untuk masuk melalui isteri Nabi. Nak memperdayakan Nabi Adam dengan cara mempergunakan Sayyidah Hawa. Kemudian memang Nabi Adam makan buah tu. Kemudian apa yang berlaku? Nabi Adam diturunkan. Jangan duk buat ayat yang tak berapa sesuai dengan Nabi nah. Dibuang lagi. Dicampak. Mana sesuai dengan Nabi? Buah ayat elok-elok diturunkan. Diturunkan ke bumi. Kalaulah difikirkan dengan akal kan. Apa peristiwa tu merugikan manusia tak? Asal duduk dalam syurga elok-elok, tak ada apa? Tak ada seksaan, tak ada ujian, cuma merasa nikmat saja. Dan benda tu sampailah bila-bila. Merugikan manusia tak? Tak rugikan pun sebabnya benda tu berlaku dalam ilmu Allah. Allah ada satu kelebihan yang nak bagi dekat umat manusia. Yang pertama, hikmah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Yang pertama, Nabi Adam Allah nak bagi kita pensyariatan taubat. Kerana Allah pandang besar lah perbuatan taubat tu. Yang tu yang pertama. Salah satu dia, Allah nak beri kita pensyariatan taubat. Okey, terus kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad penutup segala Nabi. Kemudian, inilah hikmah yang kita nak belajar. Buka muka surat. Maksud Ismatur Rasul. Tengok dalam buku teks. Apa maksud? Kalau Ustaz lajak, Ustaz boleh lajak sambil kira apa ni? Tak apa, kat pasal tu Ustaz boleh maklum nanti. Cuma hampa lah sendiri. Kedua. Ustaz ada aktiviti lagi ni. Pokok lah. Okey. Ustaz cuba lajukan. Mari kita tengok maksud Ismatur Rasul. Apa maksud Ismah? Ismah maksud dia terpelihara ataupun dijaga. Menurut istilah pula, apa yang terpeliharanya? Nabi dijaga oleh apa? Nabi dijaga oleh perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang nampak tak elok di mata manusia. Apa contoh perkara-perkara yang buruk? Dosa besar, dosa kecil, ataupun reaksi-reaksi yang negatif. Contoh dia Ustaz buat macam ni. Tu reaksi yang negatif tak? Macam, ataupun macam itu. Faham tak? Kalau orang yang Ustaz buat macam tu kan, dia akan rasa apa? Bodoh sangat ke aku ni? Ataupun dia sakit hati. Nabi tak ada benda-benda tu. Nabi tak ada reaksi-reaksi yang menyakitkan hati. Boleh buat orang terasa. Nabi tak ada benda-benda tu. Nabi sentiasa terjaga. Selain daripada dosa kecil dan dosa besar, Nabi terjaga daripada benda-benda semua tu. Mata-mata khianat tu dalam apa pendidikan Islam dipanggil mata-mata khianat. Dia boleh bawa kepada sakit hati. Kemudian maksud mukjizat.
Apa maksud mukjizat? Mukjizat maksud dia menghalang. Apa yang menghalang? Apa yang melemahkan, sorry. Mukjizat maksud dia melemahkan. Apa yang melemahkan? Mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan orang yang cuba mencabar Nabi dan Rasul. Golongan-golongan yang cuba mencabar Nabi dan Rasul. Yang tu saja. Untuk orang beriman perlu tak mukjizat? Tak perlukan pun mukjizat. Sebab orang beriman tak perlukan bukti untuk beriman kepada Nabi. Tak perlulah sampai nak kena belah bulan, nak kena belah laut untuk nak beriman dengan Nabi. Cukup Nabi cakap sesuatu, kita percaya terus. Tanpa perlu minta mukjizat pada Nabi. Mukjizat ni hanya untuk orang-orang yang cuba nak melemahkan Nabi saja. Dan Allah nak bagi mukjizat untuk membuktikan kebenaran Nabi dan kerasulan mereka. Sebab ada disebut dalam kitab-kitab kitab-kitab mereka, contoh kitab Injil, ada sebut tentang Nabi-Nabi. Jadi Allah zahirkan mukjizat tu untuk mereka untuk bukti kebenaran kenabian tu. Kemudian mukjizat ada hissi dan ada maknawi. Apa maksud hissi? Mukjizat ada dua, hissi dan maknawi. Kalau hissi, Apa dia? hissi, ada dalam buku teks, ada. Yang pertama, mukjizat hissi ni kita boleh faham mukjizat yang hanya berlaku ketika Nabi tu hidup. Dan benda tu berlaku masa tu saja. Dia takkan sampai ataupun kekal sampailah akhir zaman. Dan kemudian kita ada contoh mukjizat hissi. Contoh mukjizat hissi seperti belah laut. Laut tu terbelah sampai sekarang tak? Tak ada. Lagi apa lagi yang berlaku hanya sementara? Tu tongkat Nabi Musa yang jadi ulat. Mana ada dah tongkat yang jadi ulat lah ni. Masa zaman tu saja berlaku. Lepas pada Nabi wafat, mukjizat tu terus bawa bersama dengan Tuhan dia. Kalau maknawi, mukjizat dia kita boleh faham mukjizat yang paling hebat lah. Dia boleh diguna pakai untuk seluruh umat. Jadi apa lagi? Jadi saksi macam Quran kan. Kalau kita baca dia, kita amalkan dia, dia jadi benteng ataupun saksi. Malaikat tak boleh nak buat lebih kurang dekat orang yang jaga Al-Quran. Lagi apa lagi? Kemudian dia boleh dijadikan sumber ilmu, boleh jadi perubatan. Orang guna berubat dengan Quran kan. Maknawi ni mukjizat yang paling kuat lah, paling hebat. Dan ada pada siapa? Nabi Muhammad. Kalau orang buat tak tahuan kat Quran pun, buat lebih kurang pun, terus kena lala tu kan. Dia tak tunggu sampai esok, 2-3 jam saja kena, ataupun lala tu juga. Kemudian kita boleh faham juga mukjizat maknawi ni maksud dia kekal. Tak macam tadi tak kekal kan. Kalau mukjizat maknawi ni dia kekal sampailah hari kiamat. Dia terjaga. Siapa-siapa nak ubah Quran tak boleh. Kemudian masuk kepada kita tengok buku teks. Masuk kepada ulul azmi. Siapakah rasul-rasul ulul azmi? Yang pertama Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ada 5 orang Nabi dalam title Ulul Azmi. Ulul Azmi ni maksud dia rasul-rasul yang diuji dengan ujian yang berat. Sebelum daripada kerasulan lagi. Diuji daripada sebelum tu lagi. Mereka diuji dalam menghadapi dakwah, menghadapi tantangan golongan-golongan yang cuba melawan mereka dalam dakwah. Ini dalil yang Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan Rasul Ulul Azmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa baca tak seorang? Selain daripada Mikael, siapa nak baca? Rizal. Jamiah selalu dah. Rizal. Pak, sekali kita nak buat aktiviti dah. Ustaz ada setengah jam je lagi. Okey, pelajar perempuan.
Irina cuba baca. Cuba baca tu. Dalil. Ha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Okey, maksud dia, maka bersabarlah engkau sebahagian sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul-rasul. Dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka. Mereka ni siapa? Orang-orang yang anaya. Jadi kita kena sabar lah. Jangan cepat-cepat minta Tuhan balas yang buruk dekat orang yang anaya. Kita kena tirulah perangai-perangai Rasul Ulul Azmi ni. Kemudian, contoh-contoh kecekalan Rasul Ulul Azmi. Contoh dia, yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh, dakwah dia lama. Berapa? 950 tahun. Pengikut dia berapa? Pengikut dia tak sampai 100 pun. Daripada 950 tahun, pengikut dia tak sampai 100 pun tak silap Ustaz. Dan bini dia tak masuk sekali. Anak dia seorang tak masuk sekali. Itu contoh ujian yang berat lah. Lama tu berdakwah. 950 tahun dan pengikut sikit saja. Itu Nabi Nuh yang pertama. Okey, mari kita tengok kenapa Rasul dipilih dari kalangan manusia. Kenapa Tuhan tak buat malaikat ataupun buat haiwan ke jadi Rasul? Ataupun buat yang kita selalu ceritakan itulah malaikat. Kenapa Allah tak buat malaikat untuk jadikan Rasul? Malaikat lagi ni kan lagi banyak kelebihan kalau kita tengok tu. Yang pertama, Nabi tu kalau diciptakan daripada jenis manusia, Rasul dan Nabi tu daripada jenis manusia, yang pertama berkomunikasi dengan sesama manusia tu lebih mudah. Itu yang pertama. Sebab apa? Malaikat susahlah nak berkomunikasi dengan dia. Ataupun nak faham, manusia nak faham malaikat. Malaikat nak faham manusia susah. Sebab manusia dia ada emosi dia. Dia ada dia punya karenah dia. Nabi faham setiap orang ni. Kemudian yang kedua, menjadi contoh teladan. Qudwah hasanah. Macam sebut dalam Quran kan. Macam mana kita nak tiru Rasul kalau Rasul tu daripada malaikat? Dari segi perkahwinan, daripada segi kekeluargaan, dia punya cara bermuamalah dengan manusia, jual beli dengan manusia, cara sebagai seorang ayah, seorang sahabat, seorang guru. Macam mana kita nak tiru kalau dia tu malaikat? Malaikat dah tak minum, tak makan, tak tidur lah. Kita akan banyak rugi kalau Tuhan ciptakan daripada jenis malaikat. Itu yang seterusnya. Jadi manusia ni lebih mudah menerima ajaran daripada bangsa manusia sendiri. Yang keempat, Rasul memahami keperluan, tahu keperluan manusia, perasaan dan masalah manusia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, membuktikan bahawa manusia biasa mampu mencapai darjat tinggi dengan ketaatan. Tuhan nak tunjuk yang manusia ni boleh lebih daripada malaikat. Sebab ada dalam kita belajar dalam akidah, iman malaikat tu dia basit. Dia tak naik dan tak turun. Dia situ je. Kalau iman manusia, dia boleh jatuh paling bawah, lebih hina daripada haiwan, dan boleh naik lebih daripada malaikat. Jom kita buat aktiviti pula. Okey, ni maksud Ismatul Rasul. Ismatul Rasul bermaksud para Rasul dipelihara daripada melakukan sebarang dosa. Daripada awal-awal dilahirkan. Budak-budak ni dia ada agak perangai huduh dia. Contoh dia mencuri pada budak-budak kan. Nabi tak nak berlaku benda-benda macam tu. Ataupun makan benda orang, makan harta benda orang waktu kecil-kecil. Nabi tak nak berlaku benda-benda macam tu. Dan terpelihara daripada kesalahan-kesalahan. Apa saja jenis kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Nabi ni mudah cerita tak ada cacat lah. Kalau kita kata Nabi tu tidak pandai menulis, tak pandai membaca, yang tu tak kena lah. Sebab dah lari daripada makna Ismatul Rasul. Nabi terpelihara daripada
kecacatan tu. Kemudian kehebatan khas. Apa itu mukjizat? Perkara luar biasa. Perkara yang mencari. Bangun Zat, bangun. Bangun Zat. Zat. Jangan tidaklah. Okey, perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Rasul. Macam mana kalau berlaku kepada orang yang tak beriman? Contoh dia, ada seorang lelaki ni semayang pun tak. Kemudian dia seorang penyihir. Tapi dia boleh buat keluar sama macam Nabi. Benda tu tak panggil mukjizat. Dia panggil istidraj. Tuhan bagi sama tu sebab nak bagi jauh lagi pada Tuhan. Kemudian kalau berlaku kepada orang yang Islam, orang soleh, orang yang baik, kita tak panggil dia mukjizat. Contoh dia kena belah dengan raita yang teruk. Raita yang kemek teruk. Tapi dia luka pun tak, apa pun tak. Yang tu panggil ma'unah. Kalau berlaku kepada maksud dia pertolongan lah ma'unah tu. Tapi dia istilah. Dia berlaku kepada orang-orang soleh. Mukjizat hanya pada Nabi dan Rasul. Kemudian ada satu lagi ihanah. Nabi di zaman masa Nabi hidup, orang buta Nabi sapu ayat liak boleh tengok balik. Ihanah. Satu lagi ihanah. Ihanah, masa Nabi hidup, Nabi sapu ayat liak dekat mata orang. Dia boleh tengok celek macam orang biasa. Kemudian Nabi wafat, muncul Nabi palsu, nama dia Musailimah Al-Kazzab. Dia buat benda sama juga macam Nabi. Dia sapu mata, yang sebelah buta jadi dua-dua belah buta. Tu maksud ihanah. Tuhan nak bagi dia tak sama macam Nabi. Ataupun kepala orang yang ada rambut, dia sapu kepala, botak sampai ketua, tak naik rambut. Tu contoh ihanah. Musailimah. Gelaran ulul azmi. Okey, Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi ialah Rasul yang memiliki ketabahan yang tinggi, kecekalan, kesungguhan sungguh-sungguhlah dalam dakwah ni. Maksud dia diugut bunuh, tetap berdakwah, dan kesabaran yang luar biasa tinggi dalam menghadapi ujian berat ketika menyampaikan dakwah. Nabi daripada awal-awal kerasulan lagi, orang ancam bunuh, sampailah Nabi akhir hayat pun orang duk racun dia lagi. Nabi dia racun. Rasul ulul azmi. Macam Nabi Musa. Nabi Musa pun diancam bunuh oleh Firaun. Daripada bayi lagi. Kisah Nabi Musa kan? Tak boleh. Ini panjang. Jom kita tengok satu-satu lah Nabi ulul azmi. Okey, Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh macam tadi Ustaz kata berdakwah hampir 950 tahun. Walaupun lama tapi sikit saja kaum yang ikut dia, yang naik bahtera tu. Dan tak termasuk isteri dengan anak yang tu paling sedih. Nak? Sebab apa? Sebenarnya anak dan isteri Nabi Nuh yang ingkar Nabi Nuh tu dah banjir dah pun, dan depa naik duduk atas bukit. Nabi Nuh panggil masuk dalam bahtera. Depa kata tak apa, kami selamat atas bukit ni. Tu. Walaupun dah nampak sangat dah. Kata betul yang Nabi bagi tahu tu, berlaku banjir besar dan ayat keluar daripada bumi dan awan. Keluar ikut bumi dan keluar ikut awan. Memang ayat pun marahlah. Namun baginda tetap sabar. Kemudian Nabi Ibrahim. Tu typo tu. Ili tu tak ada makna apa pun. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji apa dia? Bakat hidup. Depa buat apa kat Nabi? Macam tu. Macam katapult. Tahu tak katapult? Ataupun macam plastik besar lah. Depa buat unggun api besar.
Depa lastik Nabi Ibrahim masuk dalam api tu. Siapa dia? Namrud. Namrud. Dia raja yang zalim lah. Dan dan Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang berat daripada Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tu. Kisah di sebalik peristiwa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup kan. Masa Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api, Nabi Ibrahim tak kata apa, Nabi Ibrahim redha dengan Tuhan. Kalau nak bakar tak apa, tak ada masalah. Hamba, buatlah ikut suka apa pun. Ada cerita burung pipit dengan cicak kan. Cicak ni daripada dulu lagi. Pada zaman Nabi Ibrahim ni dia memang khianat lah. Sampai kepada zaman Nabi Muhammad pun dia buat perangai yang sama. Yang baik tu apa? Burung pipit. Burung pipit. Kisah-kisah haiwan kan di zaman Nabi. Okay, saya nak cerita Nabi Ibrahim bila diuji, kita jangan gopoh-gapoh ataupun cepat-cepat minta tolong. Kita belajar tahan. Sebab Nabi Ibrahim dia tahan dan Allah balas apa? Allah balas api tu dengan sejuk. Api tu jadi sejuk. Kemudian Nabi Musa berani berhadapan dengan Firaun. Firaun ni kejam lah. Perangai bodoh. Ya bodoh. Dia suka ambil isteri orang. Kalau anak dara dia tak mau. Contoh kalau ada rombongan yang lintas. Kisah Nabi Musa dan contohlah ada anak dara dan isteri orang kan. Dia takkan ambil anak dara, dia akan ambil isteri orang. Sebab apa? Sebab suka kepada kejahatan, dia suka tengok orang sedih, orang sakit hati, orang tak boleh nak buat apa. Kemudian Nabi Isa ditentang hebat, difitnah dengan pelbagai tuhmahan dan diancam bunuh oleh kaumnya sendiri. Antara Nabi yang tak ada ayah, Nabi apa? Antara Nabi Nabi yang tak ada ayah, Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa ada ibu je. Tuhan tiupkan roh ke dalam perut Sayyidah Maryam. Sayyidatina Maryam. Kemudian ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang paling tanggung banyak sekali. Apa saja ujian-ujian yang berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu dihimpunkan dan dia rasa sakit tu dekat Nabi Muhammad. Dihina secara fizikal, diseksa secara mental, dipulau oleh kaum dia sendiri. Macam-macam lah Nabi orang punggai batu, baling batu kat dia sampai kasut dia tu penuh darah. Kasut, contohlah kasut yang jenis macam kita lah, kasut serelum panggil kasut apa? Kasut bertutup, penuh kasut bertutup tu. Okey, mari kita main aktiviti ni. Inilah yang Ustaz nak buat hari ni. Yang ni untuk pemahaman. Bila dah faham, Ustaz nak main aktiviti ni. Sekarang buat kepada 4 kumpulan. Boleh tak? Cuba buat kepada 4 kumpulan. Boleh tak? Dalam ni, aktiviti dia nama Tarsia Puzzle. Tarsia Puzzle. Dia punya aktiviti, hampa perlu susun puzzle. Ni, hampa kena susun jadi macam ni. Jadi macam ni. Nampak? Dia punya jawapan macam mana? Dia punya jawapan macam ni contoh. Ni jawapan dia. Dia punya soalan kat sini, jawapan dia dekat-dekat. Bersebelahan. Contoh jawapan dekat sini. Soalan dia dekat sini. Hampa kena susun macam tu. Sampailah jadi 3 segi macam ni. Boleh tak? Depan je faham. Yang lain kena cakap apa? Faham lah? Okey, kalau faham, buat kepada 4 kumpulan. Duduk dalam kumpulan. Nak gabung meja pun boleh. 1 kumpulan minimum lah. Minimum 5. Mana boleh? Dah cukup. Ya. Macam lebih ya. Kami 20 dah kawan.
Cukup lah tu. 5, 5, 5, 5. Minimum 5. 5, 10, 15, 24 lah tu. Lagi 8 tu duduklah kat mana-mana. Ustaz kata minimum 5 orang. Bukannya maksimum 5. Paling kurang lah 5 orang. Okey. Mai kumpulan yang pertama. Kumpulan kedua. Kumpulan ketiga. Cepat, cepat. Hampa ingat ada masa lagi ke? Ha? Gabungkan di atas meja. Saya nak tengok di atas ni. Di atas meja. Cari soalan dan cari jawapan. Okey, kalau Ustaz hanya terima seorang pemenang pertama saja. Lepas tu ada hadiah misteri ya. Hadiah misteri. Join kawan-kawan. Tak mau ada yang tak turut serta. Ustaz nak semua orang turut serta. Bentuk dia akan akhir dengan 3 segi. Apa buat je, nanti dia akan jadi sendiri. Lebih kurang macam tu. Join lah sekali. Tak mau macam tu. Join sekali. Join sekali dengan mereka. Nanti dia punya lah dia akan jadi segitiga yang besar. Macam tu kok, segitiga. Masuk Rasul. Apakah maksud Rasul? Rasul diperintahkan menyampaikan syariat kepada umat. Ya kau yang tu kan maksud Rasul? Mana dia? Ustaz tunjuk nanti tahulah jawapan. Ustaz tu tak jawapan. Kami tengok bentuk dia. Jawapan dia sebelah-sebelah. Contoh letak-letak. Mana tadi dia.
Ya ke tak jadi ke? Tengok mai tepi masa tengok. Nabi Nuh, laut terbelah dua dengan izin Allah. Ya kan Nabi Nuh. Bukan, kita tak ada soalan ni jawapan. Apakah mukjizat Nabi? Soalannya ada macam soal. Dia macam ni, kita kena faham tau. Ni soalan dia ni, Nabi Nuh, okey apa yang berlaku? Dia tak ada soalan, dia tak ada tanda tanya. Kadang-kadang ni yang ni boleh jadi Nabi Nuh. Sekarang ni laut terbelah dua dengan izin Allah. Ya ke Nabi Nuh berlaku dekat Nabi Nuh? Berlaku dekat siapa? Nabi ni ada yang Kalau pun hampa tahu dia punya pattern lah, tak semestinya boleh siap tulis tau. ni. Cuba susun dulu. Yang penting tahu jawapan. Maksud ulul. Tahu kat mana ke? Yang Yang ni kumpulan ni boleh tak? Sambung. Okey, siapakah Rasul terakhir? Ha, tu betul tu. Ni, dia punya pattern macam ni. Okey, tengok sebelah ni lah. Nabi Nuh. Macam tu dia punya pattern. Dia kena sebelah-sebelah macam tu. Kalau di sini ada soalan, maknanya di sini akan ada satu lagi kotak. Okey, hampa macam mana? Mari saya tengok satu jawapan. Okey. Nabi Adam, siapakah Rasul pertama? Okey, betul? Yang ni, berapakah jumlah Rasul? Yang tu betul. Cara susunan dia. Tak perlu tahu dia punya pattern lah. Yang penting hampa tahu jawapan je. Nanti dia akan auto jadi sendiri. Yang penting hampa kena pastikan jawapan dia. Kalau macam ni kan? Kalau macam ni, dia ada soalan, maksudnya dia akan ada lagi ni kat ini. Macam tu je. Kalau kat sini tak ada, tak ada lah. Tak ada. Tu hampa dapat bahagian atas tu. Hampa jumpa bahagian atas sekali dulu. Bawah tak jumpa lagi. Hampa baru dapat bahagian atas sekali. Ni bulan ni boleh tak? Masa baca satu ni. Enjak sikit. Berapakah jumlah Rasul Ulul Azmi? Ya ke 5 orang? Okey. Siapakah Rasul terakhir? Okey, macam ni. Kalau sini kosong, maksud dia tak payah duk risau-risau nak letak apa-apa. Maksud dia tak ada apa-apa kat sini. Kalau dia ada sini, maksud dia ada lah ni. Hampa mungkin jumpa bahagian tengah kot. Ni kumpulan ni okey tak? Okey ke tak? okey. Oh ni. Nabi ada kelas. Nabi Al-Quran kan? Sekejap lagi saya nak kutip buku nota lah. Ni atas ni atas. Apa tak boleh ni nak? Mungkin dia pilih. 5 lagi, 5 orang. Tu usah bahagian paling atas tu. Kalau dia akan jadi segitiga tau lah kali. Ni mungkin bahagian tepi sekali, kiri kanan ataupun bahagian ni. Yang mana paling atas? Tak ada. Okey, itulah sahabat. Kalau tepi ni kosong, maksud dia sama ada dia sini ataupun sini. Ni ada lagi. Ini ikut lu yang duduk kan. Gula ni. Gula ni macam laju sikit. Sekali lah. Apa Eliasha. Sekali. Ni. Alisha. Join sekali ni apa? Ustaz nak semua orang join sekali lah. Dan Aina. Ni macam 4 orang je. Ni. Lena berdiri lah. Lepas tu? Wah, apa nak siap dah?
Berapa kak? Nyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Ni Nabi Isa kan? Belum ni. Nabi Isa kan? Apa dia? Dia punya soalan apa dia? Nabi Isa digunakan mukjizat apa? Okey, Nabi Isa digunakan mukjizat apa? Tadi Ustaz rasa yang Ustaz cerita tadi tak ada dalam puzzle ni. Apa cuba fikir tengok. Apa dia mukjizat Nabi Isa? Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim juga ulul azmi kan? Ya. Ni yang Mana boleh tanya jawapan? Ustaz kata ya? Ustaz. Dekat tu yang Ustaz kata ya. Kumpulan tu pun nak siap dah. Hampa cepat weh. Sebelah tu Nabi Musa. Macam pelik je tengok. Ya. Tak boleh lah. Tu. Soalan ni. Mana? Apakah tugas utama seorang Rasul? Oh ni semua soalan ni. Itulah jawapan. Ni? So dia pilih ni. Ni betul ni. Nak tu dulu. Hampa yakin lah? Cek dulu jawapan. Duk ni soalan tak? Mana? Ni soalan. Apakah tugas utama seorang Rasul? Maksud dia ada tak kena tu. Ada yang tak kena ni. Cuba cari tengok. Kalau salah satu jawapan kan, mesti jadi tak betul. Okey, jangan risau. Ustaz bagi kat semua orang lah. Janji siap. Tapi kumpulan ni special sikit. Sebab mesti awal. Siap tak semestinya betul, Mai nak check dulu. Apakah maksud Rasul? Jawab. Orang Lelaki pilihan Allah yang wahyu. Kemudian, berapakah jumlah Rasul yang wajib diketahui? 25 orang. Nabi Adam. Siapakah Rasul pertama? Nabi Adam, Nabi Muhammad. Siapakah Rasul terakhir? Nabi Muhammad. Berapakah jumlah Rasul ulul azmi? 5. Siapakah Nabi yang membina bahtera? Nabi. Apakah maksud Rasul ulul azmi? Jawablah dah hampa buat sama-sama. Apakah maksud Rasul ulul azmi ataupun maksud ulul azmi? Mana soalan ni? Mana? Tak nampak Ustaz. Oh ni. Rasul yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Nabi Musa menerima kitab. Taurat. Nabi Isa dikurniakan mukjizat apa? Mana ni? Nabi Isa apa? Mana Ustaz ni? Oh ni. Tak jawab baca. Sebelah dengan ijazah. Apakah tugas utama seorang Rasul? Menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Rasul diperintahkan menyampaikan syariat kepada umat. Ni macam salah aja. Salah ke? Untuk membimbing maknanya. Ni tak kena ni. Jaga. Ustaz, laut terbelah ni betul dengan sini. Weh, ya kan Nabi Isa laut terbelah. Tu tak kata. Nabi Isa. Nabi Musa. Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Nuh yang berbeza bahasa yang betul lah Nabi Nuh. Nabi Nuh tak belah laut. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Tu. Masa duduk sikit. Menyampaikan wahyu kepada Allah. Apakah tugas utama seorang Rasul? Kerik. Jawablah. Menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Apakah perbezaan Nabi dan Rasul secara ringkas? Apakah perbezaan Nabi dan Rasul secara ringkas? Rasul diperintahkan menyampaikan syariat kepada Okay, apakah mukjizat Nabi Musa? Okey, betul. Siapakah Nabi yang digelar Khalilullah? Jawab. Ustaz akan baca kot ni je. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Okey. Nabi Musa menerima kitab. Taurat. Nabi, apakah maksud ulul azmi? Kot ni je. Ustaz takkan pergi bawah ni lah. Dekat-dekat ni je. Ustaz akan turun kuih bawah.
Musuh yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Itu tinggi tu. Nabi Ibrahim terkenal dengan peristiwa dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Muhammad menerima kitab Quran. Siapakah Nabi yang digelar Khalilullah? Nabi Ibrahim. Untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, mengapa Allah memilih Rasul? Sahabat, apakah pengajaran daripada kisah para Rasul? Sahabat dalam menghadapi ujian. Siapakah Rasul Ulul Azmi selain daripada Nabi Muhammad? Tu Rasul-Rasul dah ada? Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Okey. Berapakah jumlah Rasul Ulul Azmi? 20. 5 orang. Siapakah Rasul terakhir? Berapakah jumlah Rasul yang wajib diketahui? 25. Siapakah Rasul pertama? Nabi Adam. Apakah maksud Rasul? Lelaki pilihan Allah yang Okey, kemudian ni nombor 1. Walau semua ada hadiah aja nanti. Masa tengok. Siapakah Rasul Ulul Azmi selain Nabi Muhammad? Nabi Isa menghidupkan orang mati, betul? Jawab sama-sama dengan Ustaz. Apakah pengajaran daripada kisah para Rasul? Sabar menghadapi ujian. Mengapakah Allah memilih Rasul? Untuk ke jalan yang benar. Berapakah jumlah Rasul Ulul Azmi? 5 orang. Siapakah Rasul terakhir? Nabi Muhammad. Siapakah Nabi yang membina bahtera? Nabi Nuh. Nabi Muhammad menerima kitab apa? Al-Quran. Siapakah Nabi yang digelar Khalilullah? Apakah mukjizat Nabi Musa yang membelah laut? Laut terbelah 2 dengan izin Allah. Nabi Ibrahim terkenal dengan peristiwa apa? Nabi Ibrahim, peristiwa apa? Dibakar oleh Raja Namrud. Okey, berapakah jumlah yang wajib diketahui? 25 orang. Apakah maksud Rasul? Lelaki pilihan Allah. Siapakah Rasul pertama? Nabi Adam. Apakah maksud Ulul Azmi? Rasul yang punya kesabaran dan ketabahan. Okay, Nabi Musa menerima kitab apa? Taurat. Taurat. Apakah perbezaan Nabi dan Rasul? Rasul diperintahkan menyampaikan syariat kepada umat. Apakah tugas utama seorang Rasul? Okay, ini kumpulan ni nombor 2. Sebut kan? Lagi? Awak stres. Awak Dami okey tak? Okey tak? Ngantuk, tak pening lah. Tak. Lah awak bonyok balik. Apakah maksud Rasul? Mana? Apakah maksud Rasul? Okey, siapakah Rasul terakhir? Nabi Adam. Dia nak buat juga orang. Siapakah Nabi yang membina bahtera? Nabi Nuh. Ni ya ke ni? Sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Musa, Nabi Isa, sedap ni. Ni apa? Ni apa? Yang nama tu selain pada Nabi Muhammad tu. Ulul Azmi daripada Nabi Muhammad. Betul. Betul. Kita ni awak. Okey, antara 2 ni. Okey, pukul 2 dah. Kumpulan ni Dami buat lagi habis. Okey. Kita dah penghujung kelas. Semua orang masukkan balik benda tu dalam. Dapat tak jawapan Anis? Dapat.